Kau lah cakap. Kau lah. Hello? Ada orang kat. Hello? Ada orang kat. Abang RM5. You lah cakap. Hello? Cakaplah. Hello, abang RM5. Hello, ni siapa ni ya? Biar aku cakap. Hello? Hello? Kita orang ni dekat ni lah kedai topak Bangi bang. Awak ni salah orang kot. Hello kakak, saya minta maaf. Ya? Ya, kita nak cakap dengan abang yang bawa kereta kuning tu. Wah, kenapa Mana abang RM5 tu? Ni lah dia, ni betul nombor telefon dia. Ini nombor telefon dia kan kakak kan? Oh, ini nombor telefon isteri dia. Ha? Dia dah kahwin lah. Kejap. Hello kakak. Ya, kenapa? Kakak, saya nak cakap dengan abang RM5 tu boleh tak? Ni kenapa ni? Apa masalahnya ni? Tak, kakak kita macam kita nak tengok kereta kuning dia tu kan? So kita nak tanya dia kereta ni bagus ke tak? Dia nak tanya kereta tu bagus ke tak? Ya. Dia pergilah kedai kereta, dia pergilah kedai kereta. Nak apa tanya dia? Abang RM5 tu macam tak Abang kahwin. RM5. Dia kan dia selalu top up RM5 je tau kak. Lepas tu ni nombor handphone dia bagi tau. Dia kata ni nombor telefon dia. Dia nombor telefon isteri dia lah. Takkan dia top up kedekut. Takkan dia top up RM5 tu sendiri kan? Pak sini aku cakap. Hello kakak. Malas lah ni. Hello kakak. Hello? Hello kakak. Ya. Janganlah macam ni. Kita ni perempuan tak boleh lah main letak je phone kan? Betul. Kakak. Hello. Ya. Hello kakak. Janganlah marah. Kita orang bukannya nak buat apa-apa. Kita orang cuma nak cakap dengan abang tu je. Nak Kakak. buat apa nak ambil nombor telefon saya pula? Alah kakak, sebab saya nak cakap dengan dia kejap. Kita tanya. Jangan nak gatal boleh tak? Suka nanti je cap. Dia panggil aku gatal. Hello, kita orang nak cakap dengan suami kakak. Bagilah nombor telefon. We just need nombor telefon je. Saya tak nak bagi, awak tak faham Tak, Awak kenapa? nak saya cakap bahasa apa? Bahasa Cina? Sekarang ni abang tu selalu datang kedai kita orang. Dia selalu bawa kuning tu. Sampai kita nak tahu. Buat saya nak marah lah hari ni. Kalau saya tak cakap lagi. Hello? Ya? Hi. Hai. Did you just maki my staff? Saya maki you punya staff Tak ada lah. Saya rasa tak ada pun saya maki you punya staff. What is happening actually? I don't understand. Farah Fauzana, you nak kenakan saya ke? You panggil I Farah Fauzana? Ya, saya tahu you Farah Fauzana. Saya tahu suami saya nak kenakan saya kan? Sekarang ni yang you marah-marah letak telefon banyak kali, kenapa? Teng. Malas nak layan lah. Teng. Jealous. Suraya. Mestilah jelas suami saya. Yelah, saya terkena panggilan hangit lah.